terkumpul saya selama saya berniaga eBay adalah $1,932 lah lebih kurang. So sekarang quantity sold saya adalah 18 dan average sales saya, barang saya adalah $107. Nama saya Aiman. Saya berasal daripada Perak dan saya sekarang belajar full time di Universiti Tun Usin On Malaysia. Saya ambil jurusan kejuruteraan mekanikal pembuatan. Okay, sekarang aktif listing saya adalah 186 listing, yang mana ada 186 produk lah. Saya ada 4 feedback. Untuk tahun ni saya hanya ada 3 feedback. Sekarang seller level saya adalah above standard. Dekat eBay ni kita ada 3 jenis seller level. Yang pertama adalah below standard, yang kedua adalah above standard dan yang ketiga adalah top rated seller. Okey, saya sedang mengejar lah top rated seller tu. Doakan saya. Okey, dan ini pula adalah selling limit. Selling quantity saya adalah saya dapat 2292 selling limit. Okey, yang ni selling limit barang yang perlu saya jual, dan yang ini saya boleh jual dalam quantity 496,000. Okay, dengan buat sale di eBay ni, alhamdulillah. Dulu saya pakai laptop lama ni, nampak buruk ah. Saya pakai Asus yang lama. Keyboard pun tak boleh pakai dah ni. Tapi alhamdulillah dengan sale di eBay ni saya berjaya lah. Dapatlah satu timbul, saya beli laptop baru HP. Okey, inilah rutin harian saya apabila berniaga di eBay. Kalau ada order, saya akan bungkuskan lah order-order saya kepada customer-customer saya. Okey, saya punya customer ni datang daripada pelbagai negara. Ada daripada US, UK, Australia, macam-macam lagi lah. Okey, sekarang ni saya tengah buat packaging untuk customer saya yang order malam tadi. Macam inilah eBay seller, okey guys. So ni satu-satu barang. So kita akan package untuk customer yang mana dia order daripada UK, okey. Korang hanya perlu allocate 2 jam lah sehari untuk korang buat bisnes eBay. Kalau yang bekerja, kalau yang student pula, saya galakkan korang buanglah main game tu apa semua. Kurangkanlah. Bukan tak boleh, kurangkan, okey. Fokus kepada bisnes korang supaya dia lebih grow. Korang enggak kalau macam siapa nak kumpul duit kahwin, tunang ke, nak pergi travel ke, boleh juga buat eBay ni. Sebagai pendapatan sampingan untuk tampung perbelanjaan lebih korang tu. Okay, saya belajar engineering mechanical pembuatan dan saya belajar untuk memenuhi industri kilang. Ia membuat barang-barang, produk-produk. Maksudnya saya perlu buat layout of the kilang, and then the setup, the machine and many more lah. Terima kasih kepada UTHM kerana memberi bantuan dan kemudahan, menyediakan kemudahan bilik yang selesa dan tempat-tempat untuk saya belajar, untuk melakukan bisnes. Okay, walaupun saya seorang student, universiti tidak memberi halangan, malah memberikan dorongan kepada saya, terutamanya Dr. Zul yang mana memberikan tunjuk ajar, dorongan dan pimpinan. Sebab kata orang, lead with example lah. Lari dengan slogan UTHM, dengan hikmah kita meneroka. Apa yang paling penting untuk dapatkan sales yang utama adalah product research dan listing yang konsisten. Dalam apa perkara pun kita perlu konsisten. Maksud saya dengan listing ni adalah tambah produk, yang mana bila kita product research, kita cari produk, dan listing adalah kita tambah produk yang kita rasakan demand untuk market eBay. Sekarang ni kan saya dengar banyak yang katakan cabaran nak eBay ni sebab barrier language tu. Maksudnya perbezaan bahasa tu. Yang mana kita tahu sekarang banyaklah software-software ataupun seperti ChatGPT, AI lain, Google sendiri pun ada menyediakan terjemahan untuk bahasa-bahasa lain. Hatta bahasa-bahasa yang agak complicated pun ada juga disediakan di Google ke ChatGPT ke. Kita hanya perlu copy, paste dan bagi arahan dalam bahasa kita dan minta dia orang translate dalam bahasa Melayu. Yang bezakan adalah nak atau tak nak. Okay, cabaran buat eBay ni, saya pernah kena suspend lah mula-mula dulu sebab dia orang nak verify bahawa kita ni seller yang genuine ke tidak. So kena suspend tu biasa lah. Saya pernah kena pergi bank 3 kali betulkan alamat bank saya sebab dia tak synchronize untuk saya punya account Pioneer, saya punya SSM dengan current account. So kalau kita tak synchronize nanti eBay akan reject kita punya alamat. So pastikan sebelum korang nak isi eBay, apa-apa semua maklumat tu pastikan synchronize, okey. Okay, synchronize tu maksud saya adalah alamat tu sama. Sama maksudnya dekat SSM tu sama dengan alamat dekat IC, dekat SSM, dekat bank statement. Lagipun kalau kita kena suspend nanti, kita hanya perlu call eBay Singapore dan kita minta dia orang verify untuk selesaikan masalah kita. Tu jangan takut, okey. Ini saya nak share cara nak withdraw duit daripada Pioneer, okey. Ni baki yang saya ada setakat ni. So mula-mula kita tekan dekat balance ni. Tekan dekat balance ni. Okey. Lepas tu kita withdraw. Lepas tu kita withdraw, kita masuk nama apa.
kita nak keluar. Tapi dalam amount yang kita ada je lah. Janganlah exceed amount yang kita ada. Okay, so contoh saya nak keluar, minimum dia kata $50. Okay, so kita keluarkan contoh $50. So kita tengok duit ringgit Malaysia berapa ringgit. Sebab RM200 Okay. So kita tekan je lah next. Tekan next. Dan kita withdraw. Itu je proses dia. Okay, memanglah sikit saya nak withdraw sebab saya baru buat eBay. So dia ni proses pun. Tak apa lah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Saya ni dapat tahu eBay ni daripada mak saya juga. Mak saya hantar melalui WhatsApp dan dia tengok gambar daripada akhbar yang dibaca lah mengenai bisnes eBay ni. Dan Dr. Zul, saya sarankan kakak-kakak, abang-abang untuk buat eBay ni sebab dia user friendly dan proven business, yang mana ianya pada saya untuk kakak-kakak dan abang-abang mudah lah untuk buat benda ni. Seperti saya seorang pelajar dan saya pun boleh buat. Saya rasa abang-abang dan kakak-kakak pun juga boleh buat. Okey, saya dapat menyertai kelas Dr. Zul ni daripada kelas online lah waktu saya cuti SEM dulu. Saya menyertai dan daripada perkongsian yang dikongsikan daripada kelas 2 malam tu dan RM50 tu, saya pun buatlah apa yang Dr. suruh, step by step, mengikut apa yang diarahkan. Sebab apabila kelas dia akan bagi balik video tu kan, so saya ikut balik. Saya perlu buat SSM, current account, sebab bila kita buat current account maksudnya business account, kita dapatlah selling limit yang tinggi. So mudahlah untuk kita berkembang dan meletakkan banyak barang lah kat kedai kita. Okay, saya sekarang sangat happy lah sebab saya dikurniakan ibu bapa yang sangat supportive, keluarga yang supportive, yang support saya untuk saya buat bisnes eBay ni. Dia orang mendorong saya supaya saya dapat berkembangkan bisnes eBay saya dan memberi full support kepada saya untuk berjaya dalam eBay ni, dan saya pun sangat bahagialah. Dan inilah saya sekarang. Dengan dua eBay ni, saya boleh memberikan mak saya setiap bulan duit belanja, walaupun tak banyak tapi ada, dan saya bolehlah beli jajan-jajan yang saya nak. Berfikir sangatlah buat duit kan, saya pun bolehlah berbelanja, beli barang kat dapur, untuk barang dapur, untuk saya masak, dan saya boleh belanja kawan-kawan saya makan juga kalau ada rezeki lebih. Okey, saya buat eBay ni sebab saya nak menampung perbelanjaan keluarga saya, dan saya juga buat eBay ni untuk masa depan saya, yang mana saya bersedia lah untuk apa-apa kemungkinan yang akan berlaku. So saya rasa eBay merupakan platform yang terbaik lah setakat ni. Selain daripada tu, saya juga buat eBay supaya bab kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya saya tak perlu tercari-cari lah sebelum habis belajar untuk cari kerja yang akan datang. Saya dah ada income sendiri dan saya tahu macam mana nak buat duit sendiri. So dengan eBay ni saya nampak saya boleh melakukan itu dengan waktu yang sekarang, yang mana saya lebih fleksibel, dan masa depan saya pun insyaAllah akan terjamin. Saya ni student pun boleh buat, korang pun mesti boleh buat, dan benda ni proven business. Dia bukannya forex yang mana kita tekan-tekan buy sell ada untung, tak kan. Ni proven business. Tengok, ni antara barang yang saya jual. Okay, sekarang saya akan boxing hadiah daripada eBay. Okay, ni hadiah daripada Southeast Asia eBay. Dapat hadiah guys. Semacam dia bagi. Okay, yang pertama dia bagi apa ni? Kita tengok. Oh, dia punya ni, dia punya Celtic. Dia bagi 2 lagi guys. Okay, 2 guys Celtic dia. Korang boleh lah nanti bila korang pakai, kita nak bubuh strap nanti, korang boleh lah pakai kat sini untuk korang punya barang. Okay, ni apa benda pula ni? Ni macam dia. Wow, kau tengok ni. Baik wow. Thank you eBay. Adapter eBay punya, kau tengok. Luxury warna hitam. Nampak macam mahal lah. International punya adapter ni. Ini kalau pergi mana-mana luar negara ni boleh bawa ni. Okey, ni eBay punya pendrive. Wow. eBay punya pendrive, tengok. Dah nampak? Nampak? eBay punya pendrive. Wow. Kau nampak ni? eBay punya pendrive. Dia bagi pendrive Wow. Ni thank you gift card ni. Selalu aku tengok je. Ini dapat pula. Lepas ni boleh dia bagi setiap kali nanti kalau korang ada customer, korang boleh selitkan dalam ni. Dan next last kali ni apa pula ni? Buku nota. Okey, cantik. Okey, buku nota pula guys. Wow. Eksklusif eBay ni. Wow, boleh tahan juga taste diorang ni. Terima kasih eBay Malaysia dan terima kasih kepada eBay Southeast Asia. Nak buat bisnes kat mana? eBay.